So far overall game puas hati sebab kita create banyak chances. Cuma dengan keadaan padang hari ni, keadaan padang dengan weather tak ni kan. So banyak chances yang terlepas lah. So banyak players create chances, cuma finishing tak sampai. Itu saja daripada game minggu lepas lah. So untuk minggu ni game Phoenix pun dia nampak keluar dengan lebih agresif jugalah untuk untuk block kita punya progress. Kalau ikutkan di situ memang rasa bangga lah. So Indian Indian girls boleh main dalam taraf dekat taraf Liga Puteri, so taraf National lah, FAM. So kita amat berbangga lah sebab ini pun daripada apa yang kita bawa daripada sebelum ni. Kita dah rancang daripada awal lagi. So 4-5 years kita dah rancang. So dapat kita nampak hasil dia so dekat sini. So kita punya untuk komuniti India lah, kita bangunkan lah dia punya daripada diduduk bawah, orang kata apa, bawah ni women cannot play football kan. So kita tengok macam ada, bukan nak cakap pasal racist, pasal ada dah Chinese atau Malay, dia dah berkembang ke depan dah. So kita ni yang kita nak tunjukkan kepada parents dengan juga supporters, untuk lain-lain lah kelab, untuk apa, untuk aktifkan puteri. So bagi kita tu sebabnya kita bagi peluang. Kita nak bagi peluang kepada pemain-pemain India lah, untuk orang kata apa, untuk melangkah ke depan lah, untuk masa depan dia orang. Throughout the season memang harapan kita untuk menang lah. Sesiapa pun lah, kelab mana pun kita datang sini, kita nak menang. So saya akan pastikan apa yang perlu kita lakukan untuk kemenangan, untuk tim. So overall memanglah kita akan cuba untuk beri permainan yang lebih agresif dan lebih mantap lah untuk game seterusnya.